Ada masalah kewangan, baca satu doa ni yang Nabi ajar. Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat At-Tirmizi, doanya berbunyi begini: Allahumma kfini bihalalika an haramik wa awnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala apa yang Engkau telah membuatkan dia sebagai halal daripada haram, dan kayakanlah aku dengan segala pemberianmu agar aku tidak mencari lagi selain daripadamu. Ya rahmatika ya rahman rahimin. Amalkan doa ni setiap hari insyaAllah selepas solat. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa awnini bifadlika amma siwak. Amin, Allahumma amin. Syaratul Umar, boleh follow saya. Assalamualaikum.